Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita. Harap korang semua dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan hendaknya. Okey, hari ni aku nak bawa running motor aku ni. Aku akan ke Mentakap. Lama sangat dah motor aku ni aku tak bawa. Sambil tu aku nak test mic yang aku baru beli ni. Tapi tu lah, mic yang aku baru beli ni tak okey. Aku tengok review masa aku beli tu, semua cakap okey, tapi bila aku pakai tak ada suara. Jadi terpaksalah aku buat VO. Ride kali ni aku menggunakan motosikal Honda CB 250R yang aku beli selepas aku jual motor SY 400 aku lah. Jadinya sekarang ni SY 400 aku dah tak ada lah. Aku gantikan dengan CB 250R. Motor ni kalau ikut dia punya kategori dia naked lah. Tapi aku dah tambah aksesori sikit lah. Tambah dia punya handguard, engine guard, ada windshield. Nak bagi feel macam motor-motor touring lah, corner-cornernya lah. Asalnya aku nak ambil motor touring adventure touring lah. Motor Suzuki yang baru tu, Suzuki V-Strom 250. Tapi kau tahu je lah, orang rendah-rendang macam aku ni tak sesuai ambil motor macam tu. Motor yang jenis-jenis touring, jenis adventure macam tu, dia punya high seat tu memanglah tinggi. Aku tak sampai, sebelah kaki pun tak sampai. Jadinya pilihan aku terpaksa pergi ke Honda CB 250. Kalau bercakap dari segi power, aku rasa motor ni bagi aku lah, bukan bagi orang lain bagi aku rasa cukup lah untuk kegunaan aku. Cukup sesedap-sedap je. Okey, berbalik kepada ride tadi. Hari ni plan aku nak bermalam dekat Mentakap, rumah akak aku. Dan keesokannya insyaAllah aku akan balik ikut jauh sikit. Aku akan buat satu loop lah, satu pusingan. Aku akan pergi ke Kuala Lipis, lepas tu naik ke Fraser, kemudian pergi ke Jeram, ke rumah member aku, nak ambil barang sekejap. Lepas tu turun balik ke Sarjana Putra. Perjalanan lebih kurang total dalam 500 lebih km lah aku rasa. Harap cuaca cantik lah keesokannya. Hari ni pun cuaca Alhamdulillah panas. Esok pun aku berharap cuaca pun cantik macam ni juga lah. Okey, aku rasa setakat sini dulu video aku. Kita akan berjumpa di dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.